Nombor 1. Nombor 1 1007. Siti Mari. Oh, lagi lagi. Lagi tak tahu nak pergi mana. Jangan risau, si Mari mesti menang lah. Macam mana tu? Siti Mari. Nombor 1. Sekarang kita tunggu Amira sampai untuk pergi daftar. Mira pun tak tahu lagi kat mana. So far tunggu baju je lah ni pagi-pagi. Tapi admin pun tak tahu kakak kat mana ni. Apalah, jumpa lagi sekejap lagi. Nak ambil baju dulu. Okay, sekarang kita dah dapat baju. Sekarang kita nak breakfast dulu. Okay. Stay tune. Itulah public transportation. Sebab kalau kita naik boleh je naik kenderaan awam. Tapi sebab daripada dataran Sebab kawasan dia dekat. Alung kata dekat. Okey, untuk memudahkan dan untuk menyempatkan, ada ke perkataan menyempatkan? Okay, sekarang kita tengah dengar talimat dulu daripada Marshall. So sekarang dah 8.30. Sekejap lagi game kita akan start. Stay tune. Merasmikan Jom Jelajah bahagianya at Petaling Jaya. Terima kasih. Okay, so sekarang kau nak ambil punya kertas kerja, kerja lah untuk checkpoint, untuk apa segala jenis lah, untuk kita tengok kita punya checkpoint dia kat mana, apa location. Okay guys, kita dah dapat soalan. Benda ni sebenarnya daripada tahun lepas diorang dah ajak saya masuk, tapi this year baru saya masuk. So tengoklah saya menyumbang idea ke saya menyumbang blur je. Ini bagi bos, batik biasa. Kita nak start. Saya risau dia ikut sampai habis sekejap lagi kumpulan tu. Selesai sudah sesi pelepasan. Oi, first task dah dapat dah. Bukan first lah, semua dah dapat lah. So kita nak pergi first task tu. Kita dah tahu lah, sebab kita memang ada champion. So, kita gerak dulu, jom. Okay, sekarang kita orang tengah cari satu gambar mural. Allahu Akbar, penat. Tu. Tu. Apa Datuk Bandar. Kopi-kopi. Okay, stay tune. Ciao. Okay, sekarang kita dah tengah hantar borang. Ya, borang mesti mari. Okey, sekarang kami nak pergi cari bas. Kita nak pergi Point kita kat mana? Taman Jaya. Okey, sekarang kita orang tengah tunggu bas. On the way pergi Taman Jaya. Okay, sekarang kami tengah berlari pergi ke Taman Jaya. Okay, ciao. What's up guys? So sekarang saya dah terpecah dengan diorang. So saya wakilkan diorang untuk pergi ke Taman Jaya dulu, untuk pergi kutip buah saga, 10 biji buah saga. So diorang semua kat belakang. So saya yang bergerak solo depan sebagai wakil, supaya nanti bila diorang sampai, saya kutip lah 10 biji buah saga tu. Lepas saya dah kutip.
Kalau tengok, saya dah sampai kat Taman Jaya. So, mission ni kat sini adalah untuk kutip 10 biji buah saga warna merah tu. Kecil-kecil buat. Itulah mission saya untuk kutip. So, yang ni memang nak tinggal belakang lah. Saya jauh tinggalkan dia sebab saya cakap kat dia, saya wakil, saya pergi ambil dulu. Saya kutip dulu sekali. Bila dia sampai, boleh terus pergi museum. Saya buat benda lain. Semua orang tengah cek clue guys. Semua orang tengah cek clue, nampak. Kita memang tahun sekali berada dekat Museum Taman Jaya kat sana. Memang ramai-ramai kat sini. Dah start dah. Tengah buat tas. Let's go. Bye-bye. So sekarang kita singgah berjaya sekejap. Singgah berjaya sekejap ya. Goyak bye, goyak. Kalau mau besarnya air ni. Tunggu pada bas. Dia jalan. Lepas tu pergi pasar kan jalan-jalan ni. Jalan. Yang sebelah ni tu memang bawa bolet. Aku tak pernah berjalan kaki sejauh ni. Macam merah ni man je. Fenty. I got the urban and sucker Gucci Fenty Louis Prada. Got the urban and sucker Gucci Fenty Louis Prada. Got the urban and sucker Gucci Fenty Louis Prada. I got the urban and sucker Gucci Fenty Louis Prada. Got the urban and sucker Gucci Fenty Louis Prada. Got the Okay, sekarang kita orang on the way pergi pasar untuk tas yang ke berapa lah? Ke 3 ke 4 macam tu lah. Sekarang dah pukul 4.40. So sekarang kita nak pergi ke pasar. Okay, stay tune. Ciao. Tak guys, so sekarang kita berada dekat pasar. Dekat pasar besar PJ Old Town. So sekarang kita tengah nak ambil tas. Okay. And then kita akan buat apa jenis tas yang disuruh buat kat sini. Let's go guys, stay tune. Abang dia tahu dia baju dia tahu nak beli apa. Bunga lawang, buah pala. Tak guys, so sekarang kita tengah tunggu bas. Kita tengah ambil gambar. Nampak? So kita tengah tunggu bas hijau, bas free, bas PJ01 untuk naik pergi ke checkpoint ke-5. Checkpoint hub Taman Medan. Okay. Amalum mi masaj. Okay, sekarang kita dekat bus stop Old Town PJ. Kita sekarang nak pergi Taman Medan. Okay, stay tune. Ciao. Sekarang kita nak naik bas. Naik bas, let's go. Wah, padat Sekarang kami di dalam bas. Kami ke Taman Medan. Tas yang seterusnya. Seorang buat 5. Kau boleh buat 4. Baik, cakap sikit Pak, kita kat ni. Okay guys. What's up guys? Sangkut. Okay, sekarang kita orang dalam bas on the way ke Asal Jaya. Tadi suara tadi. Suara. Janji tak apa. Janji abang dah kenyang. Okay. So Sekarang kita nak pergi, kita nak kena tukar banyak bas lah. Nak kena tukar leceh kita pergi naik terus sampai. So stay tune je lah. Okay. Ciao. Okay. Dah tua lagi nak pergi Taman Bahagia. Lepas tu pergi Taman Bahagia kita naik apa? Naik pasar. Pergi Eco Recycling Center dulu ke apa? Memang dah base, tak tahu base berapa lah Sarawak ni. Okay, jumpa sana. Bye. Kalau
batuk berdahak, minum langsung di tempat, gak perlu. Sekarang kita tengah naik train nak pergi ke Taman Bahagia. Oh, tadi kelang kabut tadi. So, jadi kita stay tune. Ciao. Long before it all becomes, still can't give it up. Lead me on, but leave before the morning comes. Even though it's what we want. Itu taman depan. Straight saja. Sebelum nanti abang kau kita. Atau abang seorang-seorang masuk ke taman. Abang parking. Abang kita parking keluar. Batang dulu kan. Dia nak ikut sorry, dia ikut sabar. Ada game apa tadi? Ini ada game macam-macam game. Ada game cari harta karun. Harta karun bang. Tapi tak ada duit bah. Menang saja ada bah. Menang dapat sijil saja. Ini pun grab juga ni. Ini pun grab ni. Aku nampak air dah gitu. Tak apa, kita jalan kaki. What's up guys? So sekarang kita orang kat Taman Aman untuk buat the last checkpoint of the day. Dalam masa 30 saat, masa menjeluk tak boleh tengok pada tempat lain, kalau tengok di Spotify. Habis 30 saat, bila saya cakap dah habis, tolong ni lah, keluarkan tangan lah. Okay. So maksimum 5 biji saga kena keluarkan. Kalau you dah raba, you dah tahu 2 biji saga, keluarkan, letakkan dekat atas ni. Okay. Kalau katakan keluar benda lain, boleh juga keluar tapi dia minus 1 angka lah. Okay. So tak boleh guna trik yang kena ambil segenggam letak atas tu, itu tak dibenarkan. So you kena cari satu-satu lagi. So masa tak banyak, 30 saat saja. Belum. Okay, 3 2 1. Mana mami jaga ni mami? Bawah, tengok bawah. Bawah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tarik. Tak ada ni. This is Sparta! Aduh, dia pun layan dia pula. Jadi situ tu kupang ni. Berapa 8 tadi kan? Ya. Macam animal je. Zio tu. Apa satu bantuan saya call. Jadi ni. Tengok lu. Siap belakang. Okay, dah sama. Dah jauh pada kita sama. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Dewan Civic. Dah settle semua, alhamdulillah. Moga-moga ada manis-manis. Ada manis-manis. So tengok lah nanti. Kalau ada manis-manis, kita ambil gambar. Okay, ciao.
tu mengambil sedikit masa. Sebab semuanya gambar-gambar tu kreatif dan pihak panel juri mengambil sedikit masa. Okey, sekarang saya nak bagi tahu suku Alhamdulillah kita menang. Kita menang, alhamdulillah. Ciao. Ya, ambil gambar tu. Tak sia-sia saya masuk. Tak sia-sia esok kerja. Dapatkan 500. Selesanya hidup. Tak sia-sia, bhai. Penat jalan ni. Gerak dulu. Makan-makan. Mamsa. Sekarang kita nak kira duit. Syukur alhamdulillah. Rezeki baby. Betul. So, cuma menang 2 kategori.